British, Perancis, negara penjajah ni melihat negara Arab ni ada potensi. Potensi dari segi geografi, hasil bumi, LNG, oil and gas. Palestin kan negara Arab, tapi kenapa Saudi tak boleh nak halang pada Yahudi serang Palestin apa? Dia sebut negara Arab ni dia kena sembang satu tajuk sebenarnya. Tajuk. Jatuh bangun negara Arab. Kalau kita tengok sikit pecahan kisah awal negara Arab ni. Dulu negara Arab ni ataupun negara Arab ni dia ada beberapa fasa. Yang pertama fasa zaman Nabi lah. Dia berakhir pada fasa sebelum berlakunya Perang Dunia Pertama. Sejak zaman Nabi sampailah sebelum fasa Perang Dunia Pertama 1913, 1914. Waktu tu Mekah Madinah dipimpin oleh keturunan Nabi Bani Hashim. Sejak zaman termasuk Ahlul Bait lah. Daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah bila berlakunya krisis dan konflik dunia ketika itu, dan di mana Mekah di bawah, kita kata di bawah pemerintahan kerajaan yang terakhir, khalifah yang terakhir adalah kerajaan Bani Utsmaniyah, maka ketika itulah British, Perancis, negara penjajah ni, Jerman, Yahudi, semua ni mereka memandang dan melihat negara Arab ni ada potensi. Potensi dari segi geografi, hasil bumi, LNG, oil and gas. Jadi mereka melihat kita perlukan lakukan sesuatu. Arab ini ada benda yang kita boleh sedut, ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang kita boleh, macam kita lah lawan bola, kita akan cari kat mana kelemahan yang kita boleh makan. Cari kan? ruang lah. Macam tu.